Nak buat korban tapi belum daftar. Nak daftar korban tapi tak tahu dekat mana. Jangan risau, Peduli Insan sedia membantu. Ada satu hadis Nabi yang bermaksud pada setiap helai bulunya itu kita akan peroleh satu kebaikan. Nak buat baik ni senang. Nak atau tak nak je. Mesti ramai yang plan nak buat korban tapi masih mencari-cari nak buat dekat mana. Yelah, ibadah korban ni kan satu ibadah yang dituntut. Time ni lah kita nak kumpul pahala sambil berkongsi rezeki dengan golongan yang susah. Ibadah korban disyariatkan sebagai tanda bersyukur terhadap segala nikmatnya yang berbagai-bagai. Pelbagai nikmat diberikan kepada kita semua. Antaranya nikmat kesihatan, kebahagiaan, kemewahan dan yang paling penting adalah nikmat keimanan kepadanya. Masa inilah kita nak zahirkan rasa syukur kita. Daftar korban anda Bersama Peduli Insan Sekarang.